mau buat bersih menyuci istinja tu. Waktu kecing, waktu berak. Bagi laki-laki dan perempuan tu. Supaya ada masalah mandi wajib bagi perempuan tu. Surah masalah tu. Ya penting sekali kena air. Tak kena air ni ya lerak. Susah kat dah. Tak kena air. Awalan kita tu bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi kan? Komo tu. Kadang-kadang ambil batik, togak di mulut. Berubat gigi, diberi gigi, batik togak di mulut. Perut. Lalu lomok tok dia habis. Lepas tu tak mandi. Kalau iringi dengan mandi lepas dah tu pula tak apa. Dia suci dengan mandi dah. Tak ada mandi. Dah. Gigi putih malat lah. Sinar gigi. Dah. Akau buat gigi tape tie. Gigi sinar. Boleh waktu minyak. Tapi tak kena cara-cara, maka tak suci mulut. Yalah tak. Tu yang aku bangun tidur pagi tu, ya set lah. Bangun tidur lah. La ilaha illallah. Tu nak lucu pengikat. Ya part dia kita tidur lah. Dia ada dah. Saya ikat pengikat. Ya 3 pengikat. Lepas kita agak tidur, kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Macam sekali kah, 3 kali kah? Boleh pula kali ke? 3 kali tak apa? Macam mana? Baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Jatuh. Cabut tali hati teka di Twitter ni. Discord itu ni. Di bilik mandi tu. Komo suci molek. Baru cabut. Kalau komo tak suci, ambil wudu tak cabut. Tu. Kalau nak ngaji, set kau. Waktu komo, kena ambil ibu tangan ni, ranyah di langit. Kerana ayu asli tak ada di langit. Kena ambil langit ni, ibu jari ni, ranyah langit. Lepas tu kena lenggok dia apa makra'ha. Nabi tu murid suci, tapi waktu dia nak ajar, tu sobat dia tu, waktu dia musafir, lepas dia tidur di satu tempat dari pak musafir. Payah tu dengan malam mengira tahajud tu. Lepas tu, sobat dia tu dah hadir. Sobat tu Nabi komo tu, padahal murid dia suci, tak kena komo. Apa Nabi? Dia suci ke apa semua orang dia suci semua? Lepas tu lah dia semua suci. Tak ada busung lah mulut-mulut dia apa tu. Lah peluh dia baru. Dalam keadaan tu, hajar nak ajar umat. Komo tu hadir. Bangun subuh tu. Tapi kita komo gitu lah. Kita komo orang tu. Kalau isak kau pada usung tu. Kalau kita komo ikut ni dia. Wisapa makrah atau serak makrah kau atas hilang. Boleh kita apalah tu suci di segi gigi lah. Tu komo tu yang harga. Sampai kalau mak biar subuh apa dah, kalau kita rasa mandi, kena hitung lah. Waktu komo tu no lekok banyak duk pak tinggi rasa ngecik. Kalau lekok banyak, kalau ngecik lado no rasa lado. Malah mandi. Lagi boleh sak kambing. Yang mana mandi? Kalau mandi tak boleh kan mandi dah mandi lah kalau apa tak boleh. Yo kalau ngecik lado kamu yo suci dengan mandi. Sampai dua lado kah? Jamnya kita tu buat kalau besar. Kalau besar. Patu kalau belah lima mandi dengan belah lima yang biasa biasanya dah. Buat 2 bilik. Lima mandi sah, dia berak sah. Dia di kalau dulu. Boleh hubung dengan air dia. Dan kita basuh ke apa ngecik di batik, kita selera kalau air apa rolah, dia lecik dengan otomatik. Dia cium, dia suci malah. Paling tak ada si bocah. Tu kan aktif. Basuh. Ngecik habis, jatuh lah timur. Najis kan, jatuh lah timur. Lepas tu, basuh dengan air najis tu. Bawa sudah tu, ambilkan bulu lah. Rakan. Tu bilik ada bilik mandi pergi, tu bilik ada bilik berak pergi bilik mandi. Kan bulu najis lah tu. Pakai bulu tu pahir tak rasa bulan. Bulan ada kena bulu najis tu. Duk main rasa. Tu ni datang kalau tu dak ngaji set. Kalau ngaji dak ngaji banyak. Pok Allah dak ngaji banyak. Dah tak ada dunia kata tak ada suruh ngaji banyak. Semua suruh ngaji banyak lepas dia dunia lepas dia akhirat pun supo. Cuma nak kena ngaji banyak. Kun kuat juga Tuhan.
Kalau dah. Ha tu dia segi komo dah. Komo suci mulut dah. Ha tu bau suci ke apa tak ambil wudu. Ha tu cabut. Komo tak suci mulut tak cabut dah. Tak cabut. Pinggal kat setan. Apa yang mahir tak sah dia? Apa? Mulut dia tak suci. Dia kalau sakut masalah najis ni, mulut dia masuk dalam anggota zahir. Tu kira dah ya. Ada pun waktu mandi wajib, dalam mulut bukan anggota zahir. Kita mandi wajib dia luar ni lah. Tak wajib asal dalam sunat akal madalah. Tapi waktu najis, mulut tu masuk dalam anggota zahir. Wajib nak kena menyucikan. Asal bila lepas ke bulan Ramadan dia khilaf ulama tu. Ada ulama tu bila Ramadan tu waktu komoti tak siung balau. Tak siung balau lah winga. Patut takdirnya di mubalah toleh, maka batal puasa. Kalau batal puasa, wajib nak imsak apa lah, tak dibuka.